lampu torchlight yang saiz besar. Lampu ni kelebihan dia, lens dia ni korang boleh tarik tolak macam ni. Lens yang jenis teleskopik. Setiap kali korang adjust dia punya lens ni, saiz cahaya dia tu akan ubah-ubah. Dia boleh jadi kecil dan boleh jadi besar. Jadi satu lampu ni korang boleh guna untuk dua situasi. Guna untuk dekat boleh, guna untuk suluh jauh boleh. Memang sangat ngam. Korang tak perlu nak ada 2-3 biji lampu. Bawa sebiji lampu ni ronda malam-malam. Dekat boleh, jauh pun boleh. Setiap kali korang adjust dia punya lens ni, lens dia tu akan jauh dari sumber cahaya. Jadi jarak dia tu akan ubah-ubah. Lampu ni jenis rechargeable, mudah untuk korang charge, cucuk je charger dekat bahagian sini. Korang boleh pakai charger handphone, sama je dia punya port. Sebenarnya dia ada dua biji LED. Satu yang ni yang utama. Yang ni korang boleh guna untuk suluh jauh dekat. Kalau korang nak guna untuk suluh dekat saja, korang boleh pakai yang belakang ni. Cahaya dia ni terang tau. Dia ada satu lampu backup macam ni. Bahagian depan dia ni berat sebab yang ni solid aluminium. Korang boleh guna lampu ni sebagai senjata kalau waktu terdesak. Jadi kalau korang nak cari lampu torchlight yang jenis berbagai guna macam ni, korang boleh check dekat link video. Torchlight besar ni memang padu.